Temple Park tu kita orang, dia kan bila kita masuk kita ada parking bawah kan, lepas tu baru jalan kecil naik ke atas. So Betul. kita orang akan park kereta kat bawah, seorang je yang decide siapa yang nak masuk dulu kan. Saya akan masuk dulu lah. Masuk jalan seru-seru. Tapi bila yang Temple Park ni, dia baru naik je. Dia bila kita jalan kan ada step, tapi lepas tu kan kita akan berhenti. Kita akan berhenti tunjuk, oh sini macam ni, ni macam ni kan. Bila dia berhenti tu, step tu dia lambat berhenti. Bunyi step tu lambat. Dia macam bergebu. dia takkan, dia bunyi step tu dia bukannya jadi dua ke, tak. Dia jadi lambat berhenti. Kita dah stop. Tak bunyi kasut kan. Kita berhenti. Tak. Faham. Okay. Lepas tu Fufur dia tak perasan lagi. Dia macam, ada orang ke tengok belakang. Macam ada extra step bunyi. Dia macam, okay. Diorang ni follow ke kan. Macam tengah tempat belah, diorang ni follow ke. Sebelah belakang tak ada. Okay, jalan lagi borak. Takut sini, seram juga sini, dengan berkabus kan. Nampak sejuk kan tempat hutan kan. Betul. Jalan lagi, berhenti, sama ke? Tak. Dan tu pandang belakang lagi. Dia kali ketiga dia dah out lah ni kan. Lain macam dia dah start gigil dah. Tapi sebab masa tu dia dah, orang kata tempat yang keberapa, so dia berani dia tu lain lah kan. Kita mula cakap, dengar tak step ni. Diorang cakap, ada yang cakap dengar, ada yang cakap tak. Kita apa, kita jalan sampai dekat pertengahan jalan tu, dia ada satu tempat yang orang boleh riadah agak lah. Macam ada pondok. Ni sebelum sampai atas lagi tau. Ni baru yang tengah-tengah tau. Kita ada toilet. Ada toilet dalam 3. Saya boleh bayang sebab saya pernah pergi. Pernah pergi. Yang toilet yang tu kan tak turun ni, daripada jalan tepi tu je. Suluh. Bila suluh tu sampai ke toilet yang pertama tu, kita suluh, dia ada 3 toilet. Kita suluh toilet yang pertama. Suluh daripada pintu toilet tu, dia masuk. Ada benda. Ada. Tapi dia memang dia tak nampak spesifik muka orang ke tak. Dia macam bayang-bayang je.